Yo, sahabat kawan semua, apa khabar? Kawan semua jaga diri dengan baik. So, hari ni kita nak test top speed sebenar Wave 125i V2 ini. Speed dekat meter dengan speed kat GPS. Jom. Oh, banyaklah pula kereta ni kan. Banyak lari. Okay, so bila punya speed ialah 60 km, kat GPS 58. Oh, not bad lah pula kan. Alright, 100 meter 100, GPS 94. Okay, dah lah 6 lah. So sekarang kita akan test top speed sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1, 2. Meter sudah 80, GPS 76. Meter 90, GPS 84. Dah tunduk sikit je lah sebenarnya ni. Saya tak ada tunduk udang, tak ada apa ni. Ni real life ni. Kalau korang balik kerja bawa motor macam ni lah korang duduk. Meter sudah 100, GPS 93. Ralat dia 7 kmph. Alright, 103 kan meter. Tak tahu lah, mungkin pasal motor dah lama kot yang bawah ni. Mungkin korang semua motor baru lagi laju lah kot. Tapi itu je lah kita punya top speed maksimum untuk motosikal Honda Wave 125i V2 ini tahun 2021. Jadi sinilah kita punya video untuk hari ini. Harap korang semua enjoy video ni. Do hit the like button and smash the subscribe button guys. Kita jumpa lagi video akan datang. Ciao.